nama saya Damia Farisha. Hai, nama saya Syazwana. Tajuk bacaan kita pada hari ini ialah Semangat Gotong Royong. tema cerpen kita pada hari ini ialah kerjasama. Ingat tagline kita, saya baca, awak pun baca. Ahmad melangkah ke Dewan Serbaguna Kampung dengan penuh semangat. Hari ini, seluruh penduduk kampung berkumpul untuk menjalankan gotong royong membersihkan kawasan sekitar. Sebagai pelajar sekolah menengah, dia sedar bahawa aktiviti ini bukan sekadar membersihkan kawasan persekitaran, tetapi juga membina hubungan erat antara komuniti. Ahmad ditugaskan membersih longkang bersama rakan-rakannya. Sambil bekerja, mereka berbual tentang manfaat gotong royong. Kamu tahu tak, aktiviti ini bukan sahaja menjadikan kawasan lebih bersih, tetapi juga dapat mengurangkan risiko penyakit seperti denggi, kata Amir, sahabat baiknya. Cikgu Razak yang turut serta dalam gotong royong itu menambah, betul, apabila kita membersihkan tempat pembiakan nyamuk, kita dapat menghalau penyebaran penyakit bawaan vektor. Selain itu, aktiviti fizikal seperti ini juga baik untuk kesihatan kerana membantu meningkatkan kecergasan badan. Sementara itu, sekumpulan ibu bapa sedang menanam pokok bunga di sekitar Dewan. Puan Siti, Ibu Ahmad berkata, dengan adanya lebih banyak tumbuhan, udara akan menjadi lebih segar kerana pokok menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Apabila kerja semakin hampir selesai, suasana menjadi lebih meriah. Semua penduduk kampung berganding bahu bagai awal dengan tebing, mengangkat peralatan dan membuang sampah yang dikumpulkan. Ahmad berasa bangga kerana dapat menyumbang kepada komuniti. Setelah selesai, mereka menikmati hidangan yang disediakan secara bersama. Ahmad menyedari bahawa gotong royong bukan sahaja memupuk nilai murni seperti kerjasama dan tolong-menolong, tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan. Hasil bacaan kita sebentar tadi, dapatlah saya rumuskan bahawa gotong royong dapat membantu menjaga kebersihan, kesihatan dan mengeratkan hubungan dalam komuniti. Pengajaran cerpen ini ialah kita mestilah menerapkan semangat gotong royong dalam diri agar hidup lebih harmoni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ines Insyirah. Assalamualaikum. Nama saya Azal Tafika. Tema cerpen kita pada hari ini ialah Alam Sekitar. Ingat slogan kita, saya baca, awak pun baca. Tajuk bacaan kita pada hari ini ialah Jom lestarikan sumber air dan alam sekitar. Jom lestarikan sumber air dan alam sekitar. Pelestarian sumber air dan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Penggunaan boleh memainkan peranan dalam melestarikan sumber air dan alam sekitar dengan mengamalkan sikap prihatin terhadap khazanah alam ini demi kelangsungan bekalan air untuk generasi akan datang. pertama, kita perlu melaporkan aktiviti-aktiviti yang mencurigakan. Pencemaran sumber air, pencerobohan kawasan tarahan air, loji rawatan air, kecurian air. Kedua, melaporkan kebocoran paip air. Ketiga, memberikan pendidikan dan pendedahan awal berkaitan sumber air dan alam sekitar. Keempat, menggunakan air secara berhemat. Terakhir, menyertai aktiviti-aktiviti berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber air seperti program kutip sampah sambil riadah.
Tamatlah bacaan kita pada hari ini. Dapatlah saya rumuskan bahawa sumber air dan alam sekitar dapat dilestarikan dengan mengamalkan sikap prihatin. Pada bahagian pengajaran pula, kita mestilah memainkan peranan penting dalam melestarikan sumber air dan alam sekitar. Dah baca, kenalah rekod. Langkah pertama, bulatkan jenis bacaan yang ketiga. Kemudian, bulatkan artikel, jurnal dan lain-lain. Seterusnya, bulatkan poster. Jangan lupa bulatkan bahasa Melayu. Tarikh juga isikan tarikh hari ini dan juga tahun terbitan. Tajuk pada ruangan tajuk pula, tuliskan jom lestarikan sumber air dan alam sekitar. Pada bahagian penerbit pula, tuliskan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Penulis, Span. Bilangan muka surat 1. Sekian daripada kami. Saya Nur Ines Insyirah. Saya Azhar Taufiqah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.